Ada seorang salih ala Syekh Muhammad, dia masuk syurga, dia dapat syurga paling tinggi, dapat darjat syurga dekat darjat syurga yang tinggi, yang dia heran, apalah yang aku buat sampai aku dapat darjat macam ni. Dia pun tak tahu. Lalu dia tanya dekat salih Syekh para malaikat, apa yang saya buat saya dapat ni? Bahasa kita orang kampung sebut, I don't deserve this. Betul kan? Saya tak rasa saya buat ibadat sampai banyak sangat sampai saya layak dapat macam ni. Dia kata, salih alaihi Muhammad diberitahukan kepada dia, dia dapat nikmat tu sebab dia ada anak dia yang istighfar untuk dia. Anak dia yang istighfar untuk dia. Untung orang yang ada anak yang reti untuk istighfar untuk ibu dan ayah dia. Sungguhnya Allah akan mengangkat darjat bagi seorang hamba yang soleh di syurga. Maka dia berkata, wahai Tuhan, dari mana aku dapat ini? Allah berfirman, dengan istighfar anak kamu kepada kamu. Tuan-tuan, salih semat hadis ni cerita pada kita bahawa seorang anak mampu untuk mengangkat darjat orang-orang soleh, walaupun orang tersebut salih alaihi Muhammad daripada ahli keluarganya yang telah berada dalam syurga. Dia duduk dalam syurga dah, upgrade, dapat darjat lebih tinggi hanya kerana istighfar seorang anak yang saleh.